Setiap kali orang sebut Kuala Lumpur, mesti ada satu benda yang semua orang setuju. Jam. Tapi betul ke semua jalan dekat KL jam teruk? Hari ni aku nak cari sendiri jawapannya. Aku akan ride masuk ke beberapa lokasi paling sibuk di Kuala Lumpur, tengok sendiri macam mana trafik dia, and dekat penghujung nanti kita akan tentukan jalan mana yang paling jam. Okay, jom ride. Hari ni aku nak pergi jalan paling jam dekat KL. Sebelum mula misi mencari jalan paling jam, perut kena isi dulu. Aku singgah dekat Kampung Baru untuk makan nasi ayam hijau yang memang selalu orang recommend. Aku pun memang selalu datang sini. Simple je menu dia, tapi ramai orang sanggup beratur sebab nak rasa sendiri. Lepas makan, barulah ada tenaga nak redha trafik KL. Destinasi pertama, Jalan Tunku Abdul Rahman atau Jalan Tak. Dekat sini kalau musim raya memang sibuk gila. Jalan ni memang sentiasa sibuk. Bas, motor, kereta, orang melintas, semua ada. Tapi walaupun trafik agak perlahan, masih lagi bergerak. Belum declare champion lagi ni. Boleh je. POV. Okey, sekarang kita masuk dekat Bukit Bintang. Baru berapa minit aku dah faham kenapa ramai orang cakap kawasan ni antara yang paling sesak dekat KL. Lampu hijau dah tukar berapa kali pun, kereta berdepan masih lagi bergerak sikit-sikit. Naik motor ni memang membantu, tapi kena extra careful sebab ruang yang kita nak lalu tu makin sempit. Hush, memang mencabar betul lah. Tapi inilah suasana Bukit Bintang. Thank you. Sangat mencabar. Ya Allah, mari kita nak lalu ni. Tak boleh lalu tengah-tengah ni.
Lepas keluar dari Bukit Bintang, aku terus menuju ke sekitar KLCC. Macam biasa, kawasan ni memang sibuk dengan orang yang baru habis kerja dan juga ramai pelancong. Kita berada di hadapan KLCC yang jam. Trafik masih lagi perlahan, tapi tak seteruk apa yang aku baru lalui tadi. Sekurang-kurangnya masih lagi lah ada ruang nak bergerak. Kalau ikut pengalaman ride hari ni, bagi aku, Bukit Bintang memang boleh menang lah sebagai jalan paling jam dekat KL. Bukan sebab banyak kereta semata-mata tau. Korang bayangkan lampu isyarat, simpang, pelancong, e-hailing, kenderaan yang buat trafik rasa tak habis-habis. Tapi itulah Kuala Lumpur. Sesak, penat, dalam masa yang sama penuh dengan cerita. Kalau korang rasa ada jalan lain yang lagi teruk daripada Bukit Bintang ni, korang cuba komen dekat bawah. Mungkin next ride aku boleh pergi sana pula. So makan pun dah, redah jam pun dah. Aku nak redah jam, nak balik pula. So aku rasa tu cukup untuk hari ni. Jangan lupa like, subscribe dengan komen. Kita jumpa di next video. Bye bye.